Sorotan berita setakat jam 8 malam Jumaat 18 April 2025. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mahu kemelut pencerobohan tanah di negeri itu dinoktah. Al-Sultan Abdullah bertitah hampir 15,000 hektar tanah kerajaan diceroboh dan diusahakan secara haram dengan tanaman sawit, getah, durian dan pelbagai hasil bumi. Kononnya atas nama pertanian tetapi hakikatnya ia merupakan perompakan terbuka terhadap harta negeri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kesilapan ilustrasi bendera bukan satu kesalahan ringan kerana bendera adalah simbol penting kepada negara dan mahu isu itu diselesaikan mengikut proses undang-undang. Selasa lalu, akhbar berbahasa Cina Xinqiu Daily menyiarkan ilustrasi jalur gemilang di muka hadapannya sempena liputan lawatan negara Presiden China Xi Jinping ke Malaysia, namun gambar bendera tersebut tidak lengkap. Anwar dalam pada itu menegaskan ASEAN menolak sebarang bentuk tarif yang dikenakan secara unilateral dengan menyatakan langkah sedemikian bercanggah dengan semangat multilateralisme. Anwar yang sedang dalam rangka lawatan kerja 2 hari ke Thailand berkata, beliau berpeluang membincangkan perkara itu dengan rakan sejawatannya dari Thailand, Paetong Tan Shinawatra, berhubung tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Laporan awal siasatan kebakaran saluran paip gas di Puchar Heights dijangka didedahkan dalam tempoh seminggu lagi, kata Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan. Beliau berkata siasatan polis menjurus kepada kecuaian dan khianat itu masih dijalankan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Muhammad Ali membidas doktor swasta yang mempersoalkan rasional tindakan kementeriannya mewajibkan paparan harga ubat di klinik perubatan am. Beliau menggesa Persekutuan Persatuan Doktor Perubatan Swasta Malaysia mengemukakan alasan kukuh yang membolehkan pengecualian dibuat terhadap produk ubat-ubatan dikala semua barangan diharuskan memaparkan tanda harga termasuk emas. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.